Botol ni isi dia memang magic. Memang magic isi dia. Dia paling efektif kepada semut dan lalat. Okey, yang aku dah nampak lah. Sebab apa? Tikus aku tak dapat nak cari. Lipas jarang. Okey. Kalau kumbang ke boleh. Dia serangga lah. Kumbang tak masuk dalam kumpulan serangga, tapi ni tikus pun ada, ulat, cacing, lipas, ulat gonggok, lipan, semua boleh. Tapi ni contoh. Macam ni kita nak guna. Ni dah nak habis. Kita spray je lah dalam ni. Aku spray je. Sekejap. Sini boleh spray kembang. Boleh spray tajam. Okay. Jadi kita spray saja di atas meja ni. Contohlah. Okay. Ni. Okay. Korang pakai ni. Dan spray ni kau boleh lap. Boleh juga kau biarkan kering. Okay. Dia tak jejaskan apa-apa. Kandungan dia tidak bahaya kepada kanak-kanak. Okay. Biarkan. Lalat yang hinggap sap sini. Lepas tu kalau kau boleh ikut dia terbang, kau akan nampak dia jatuh di mana. Okay. Semut tak akan datang. Jadi kalau meja di rumah, spray di kaki lah. Bahagian kaki kan. Okay. So yang ni memang terbaik lah. Aku recommend kau belilah. Macam-macam design, tapi bendanya sama. Ada botol yang besar, ada botol yang kecil. Okay. Okay. Kalau siapa berminat nak cuba, jangan lupa beg kuning. Ada juga yang tanya, boleh tak kalau pokok cili ada banyak binatang yang putih-putih koya, itu lagi berkesan. Okay. Itu je. Tapi kalau pokok banyak, tak termampulah dengan satu botol ni kan. Kita kena beli banyak. Untuk isi satu rumah, meja makan, dapur, memang ada satu botol ni. Boleh cuba. Jangan lupa. Cepat-cepat beg kuning. Sementara stok masih ada. Ini dia.